Okey bang, Assalamualaikum. Tujuan saya mari bang untuk mengesah ikan tepak yang pertama di Kolam Pazir Pitajaya Nasi Dingin Hulu Terengganu. Ikan tepak yang pertama duduk di kolam 5 dah. Nombor jorang yang saya terima 7365, masa dia timbang pukul 10.21. Ikan dia tepak 2345. Mana tuannya ni tak tuannya. Mari receipt dia. Okey, ikan dia tepak 2345, masa dia timbang pukul 10.21. Nombor jangan dia 7365. Tengok nombor jangan saya. Gelang ada? Gelang ada. Lepas tanya adik tu. Baik? Baik. Bang? Baik? Ada ikan betul? Okey. Bang ni dekat bang. Duduk mana nombor? Sibuk Duduk. Okey, abang kita ni sama Abang Ishan duduk batu kaki dah. Okey bang. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey bang, Assalamualaikum. Tujuan saya mari bang untuk ngesah ikan tepak yang kedua di Kolam Pazir Pitajaya Nasi Dingin Hulu Terengganu. Ikan tepak yang kedua ni bang duduk di kolam 2 dah. Nombor jangan yang saya terima 8843. Masa dia timbang pukul 10.33. Ikan dia tepak 2345. Nombor jangan sekali bang. Okey. 8843, berat ikan mana belakang? Okey, ikan abang ni tepak 2345, masa dia timbang pukul 10.33. Nombor mana ni up? Okey, 8843. Abang. Betul pok naik ikan? Okey, alik ni tak ada dah. Pok lain ni boh. Boh. Baik Baik. Alik ni abang macam mana ya? Betul. Okey dah. Bang. Abang duduk mana? Nama apa bang? Kita nama Sapri, duduk Kampung Tepuh. Okey, abang kita duk Tepuh, nama Sabri. Okey bang, terima kasih. Assalamualaikum balik. Masa. Okey bang, Assalamualaikum. Tujuan saya mari bang untuk ngesah ikan tepak yang ketiga di kolam 1, Kolam Pazir Pitajaya Nasi Dingin Hulu Terengganu. Ikan tepak yang ketiga ni bang, nombor jorang 8871, masa dia timbang pukul 11.01 minit. Ikan dia tepak 2345. Adik, abang tunjuk dia. Nombor jorang dia 8871. Ikan dia tepak 2345, masa timbang pukul 11 Nombor nombor jangan. 8871. Okey. Berapa? 8871. Okey, 8871 dah. Gelang ada. Lepas tu kak. Betul? Tu. Alik ni lah abang Maju Merah kita. Betul? Okey, baik. Ada Dik, duduk mana, nama apa? Nama Acik, duduk kolam 1. Acik duduk kolam 1. Kampung Pulau Manis. Kampung Pulau Manis. Acik Kampung Pulau Manis dah.